Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Malaysia Madani, pertama kali saya bagi cerak Cik Aziz selaku Komisi KTA dalam sini mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini ke Majlis Silaturahmi Idul Fitri anjuran Korporasi Peserta Rancangan Federal Penanti Kedah Tengah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Puan Pengarah PN Rekul dalam perjalanan ke sini dan insyaAllah sampai lebih kurang dalam masa 20-30 minit ke sana. Dia mohon ampun dan maaf kerana dia pun ada program pada pagi tadi di Hotel Sri Malaysia dan suruhnya ke Redang Bungu dan lepas Redang ke sini. Itu yang mengambil masa yang terlalu lama untuk sampai pada petang ini. Dan saya telah berhubung dengan beliau tadi, dia memaklumkan untuk meneruskan agenda pada petang ini. Untuk meneruskan pada petang ini dengan tanpa membuang masa lagi, saya menyebut Tuan Pengurusi Encik Aziz untuk memberi kesempatan berkata. Silakan. Buang sampai apa-apa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengacara Majlis Cik Aizat. Cik Aizat ni saya import dia khas daripada Petra Hukum atas permintaan pengarah. Pengarah sendiri minta tu, dia kata, Aziz, majlis pada petang ini saya nakkan Aizat jadi pengacara. Jadi terima kasihlah Cik Aizat kerana telah sudi untuk membicarakan majlis kita pada petang ini. Jadi tadi Cik Aizat kita dah beritahu yang Cik Saiful, Cik Salam dia lewat sikit lah, dia ada program lain. Jadi dia on the way, lewat, kita teruskan dengan apa cara kita pada petang ini. Tidak lupa ucapkan selamat datang kepada Tun ini Petra Berhad Ibu, juga Encik Nasrul, Pengurus Kawasan, Pengurus Gilang Petra Nasruddin, Pengurusi Masjid Al-Atar, Pengurusi Surah Al-Falah, Ketua Kampung Senin dan juga Barisan Ahli Lembaga Koperasi Benang Senin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu marilah kita mengucapkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah budi-budinya maka dapat kita berhimpun pada petang ini dalam satu acara majlis Silaturahmi Idul Fitri. Anjuran Koperasi Peserta Fikrah dan Senin 2 dengan kolaborasi Pejabat Fikrah dan Pemilihan. Saya berasa amat berbesar hati dan bersyukur kerana pada hari ini kita dapat berkumpul di surau yang mulia ini bagi mengimarahkan program suasana kemesraan bagi menyambut Majlis Idul Fitri. Suasana yang penuh kemesraan ini kita lihat ramai kehadiran. So kita, macam saya ni ramai yang saya tak kenal, jadi bolehlah kita berkenalan. Saya adalah pengurusi Koperasi Benang Senin 2 yang sebenarnya baru dilantik lah, dipilih tahun lepas, bulan Julai 2025 yang lepas.
Jadi yang jauh kita dekat-dekatkan, yang dekat kita mesrakan, dari silaturahim kita eratkan agar ukhuwah terus berkekalan. Untuk teman-teman semua, operasi kita ini ditubuhkan pada tahun 1992 dan keanggotaan koperasi Kelantan Sdn 2 ini telah mencecah 1,011 orang, 1,011 orang ahli. Ramai Kalau dalam Perak ni salah satu koperasi yang ramai keahlian. Merangkaui 8 projek. Projek Bendar Senin 1, Bendar Senin 2, Cangkar Bintis, Sungai Korok, Kubang Haji, Rendang Ketior, Berua, Cangkar Sepusuk dan Bengkuat. So inilah kekuatan kita, koperasi gabungan 8 projek yang bersatu di bawah satu payung. Dengan rezeki yang Allah kurniakan kepada kita, jadi hasilnya kita kongsi bersama, iaitu dalam bentuk dividen yang kita keluarkan. Koperasi akan bayar dividen. Selain daripada Pekra yang bayar dividen, koperasi pun membayar dividen. Jadi itu yang kita masukkan, keuntungan kita kongsi bersama, insyaAllah. Keadilan dan kebersamaan kita pada hari ini akan terus menumbuhkan lagi semangat, perpaduan dan kerjasama. Marilah kita berganding bahu satu tenaga, menaikkan imej dan nama koperasi ke tahap yang lebih tinggi serta terus memberi komitmen dan kata sepakat dalam memajukan koperasi kita. Ingatlah pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. Terima kasih diucapkan kepada Aziz atas ucapan dan buat tadi penuh makna, penuh semangat untuk hari-harinya lah, memaklumkan hari ini tentang keadaan situasi yang sedang berlaku pada hari ini. Okey, sesungguhnya tanpa mendengar masa saya menyebut Tuan Imam Musi Masjid Al-Hatta Layang Penang, Tuan Haji Junaidi bin Mansur. Kami harap dan Allah silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا في نعمه وكافٍ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. Allah ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Dengan keberkatan bulan Syawal yang penuh mulia ini, kami zahirkan rasa bersyukur ke atas segala anugerah-Mu. Maka dapatlah kami berhimpun di surau Al-Falahiyah kampus ini untuk meraihkan majlis Hari Raya Aidilfitri 14 Hijri. Anugerah koperasi persetujuan bersama dengan Pekra dan Ego tengah berhad yang disebut sebagai Hari Kemenangan Umat Islam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita terjemahkan maklumat tuan-tuan dan puan yang berkasihan, selepas mengarah dan tadi kita akan adakan sebab ucapan arah kita akan adakan bulan puan pertama dan sebenarnya penyampaian berat belakang saya ini sudah ada yang berasumnya sebelum kita akhiri. Tuan-tuan dan puan jangan banyak tidak kita terjemah dan pakai dulu supaya itu ketertibaan arah diberi. Okey, silakan jawapan makan. Terima kasih. Kita semua
Saya juga mula pada kita harap oleh tubuh kita bagi yang insyaAllah kita juga akan menyampaikan duit raya apa rasa masih lagi kena sila. Jadi, okey lah tu. Lima terus kan? Kira 5 terus, apa? Lima terus ya? Nanti kita bayar. Tiga. 4 5. Okey, kau puji jangan lari. Tolong sampaikan ada jawatan betul. Yang pertama, siapa yang pegang nombor ini dengan surau ni, dengan ejaan nombor ada lagi ejaan nombor. Kita balaskan. Pak angka 1025. Kau pegang 1025. Okey. Yang kedua 1068. Ada 1068 satu. Okey, seterusnya 1027. Ini orang sini ni. Saya diam dia orang sini. Jangan. Okey, seterusnya. Okey, kedua nombor kosong ya. 1008. Silakan. Kalau lagi kita ada banyak lagi ni nak bagi tuan yang mana tak pandai ni. Okey. 1070. Tuan-tuan, ikut jabatan perempuan disediakan seramai 36 orang yang nama yang nombor ni kita akan lahirkan di sini. Okey, untuk 5 yang pertama, terima kasih Tuan Muji. Kita nak tambah lagi. Yang tak lagi. Okey, silakan. Dia sana. Wali akan berseri akan berdekat. Okey, tak apa. Oh, ada. Dondu tu mana sama? Kita sini untuk terus Sejarah tadi. Okey tuan-tuan, sebagai perkara saya rasa 5 aja boleh, jangan lebih. Pentingkan kepada 2, 3, 4, 5. Okey.
1018. Silakan. 1018. Sama ada kamu? Tu dia. Silakan bro. Okey. Okey, seterusnya. Okey, nombor apa sama? Apa yang sikit siap. 1048. Okey. Silakan. Okey, seterusnya. 20. 1 dibangkat. 1003. Ada pula kata oh, sahabat tu tak ada dia dalam. 1003. Okey, untuk pasal kedua terakhir, nombor 4 angka juga. 1045. Tuan jangan tiga betul usahakan nombor ni. Tiga betul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan bagi dua pasal. Tuan-tuan boleh sabar. Semua orang akan dapat hadiah pada terakhir. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, terima kasih. Sini tunggu sebentar. 1012. Okey, tak tahu. Okey, yang kedua. 1049. Okey, kita orang kuat di kawasan banyak silakan buat. Okey, tanya. Okey, seterusnya. 1038. 38. Boleh? Kalau ni kita okey. Seterusnya. 1011. Keju semati okey, pasal ketiga nombor terakhir. 1036. 1036. Terima kasih. Terima Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebentar, lima apa yang ini. Okey, macam mana musim-musim bahasa juga. 1026. Oh, itu dia. Alamat kita. Seterusnya 1040. Nombor 4 hujung banyak harga. Nombor 4 hujung. Angka yang saya sebut 1004. Kita sama aja. Okey. Mana sabar aja? Okey. Masuk balik semula. Masuk balik semula. Okey. Okey. 1032. Okey, yang ada angka 1 dan angka
Saya bacakan namanya 1001. Kita berikan bantuan dan istimewa yang boleh dipakai guna. Okey, ada satu lagi yang memberikan lagi. Satu. Nomornya 1022. Okey, terima kasih pengurus pilihan kita dengan Profesor yang bersama. Terima kasih banyak. Ini bukan saya di depan. Langsung lebih jelas. Okey. Mana Profesor? Saya berikan satu dari 6. Nombor yang ke-6 adalah temper. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6 kali. Silakan. Nombor pertama, silakan. Robi 1030. Okey, yang kedua siapa? Masih. Kasih saya bagi putih. Kita kasih. 1009. SMA nombor seterusnya 1039. Saya gambar 1039 ada? Okey. Kita nak memberi hadiah nomor 1071. 1071. Okey, ini last. Okey, nomornya 1017. Namanya 1017 ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, Cik Nasrul bin Muhammad Sharif, pengurus kawasan Mereka Berhad Nasruddin Pemilihan. Saya minta Cik Nasrul dulu beri kasih. Saya rasa ramai yang tak kenal. Hari kita punya pengurus kawasan baru, orang di Perak, masih muda, masih bergaya dan kuat bekerja. Yang saya hormati pengurus KPR Federal Pedang Seri Perak Federal Berhad Puan Azim Biasan. Terima kasih Tuan Aziz. Jadi yang selalu kalau saya jumpa kalau bulan Ramadan yang lepas, dia tak ada dekat masjid tambah saya, dia berada di masjid yang lain. Maksudnya masjid tu buat 8 rakaat, dia di situ 20 rakaat dia tak pergi. Itu jarak tu. Ketua Yudi Pejabat Negeri, Cik Anwar ada, terima kasih. Cik Aizat, apa lagi ni, Cik Sazwan, Pengurus Pemasaran, lagi Cik Devri, Manager Kilang, SRB, kita punya AM, kita punya Cik Aizat, Ketua Yudi Nabiran, Ketua Polis Balai Barik, Pengurus KPB Perak, Cik Rifah, ada? Oh, Dwi.
Pengurusi Masjid Al-Aqsa Layang-Layang Kanan Tuan Haji Junaidi bin Mat Yusof, Pengurusi Surau Al-Faradiyah, Ketua Kampung Sri Cipio Farizal bin Bio Sabri, semua barisan ahli lembaga koperasi, kaki tangan Kereta Berhad Asambli Pemulihan, kaki tangan koperasi, peserta rancangan Federal Federasi dua pihak Kereta Berhad. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani, salam Piala Sejahtera 2030 dan salam Piala Cemerlang Federal digelar. Pertama-tama saya ingin menyampaikan sedikit bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan kurnia alhamdulillah cuaca pun baik, alhamdulillah saya dapat hadir untuk Majlis Silaturahim Aidil Fitri anjuran KPR Federal Federasi dua pihak Berhad. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Pengurusi KPR Federasi Tuan Aziz saya untuk majlis malam ini. Nampaknya sambutan pada hari ini amat-amat bergalakkan dan nampaklah di sini sokongan padu semua peserta Persegi satu ni. Saya rasa tak semua yang ada, tapi yang paling penting dia ada sokongan penuh daripada peserta-peserta Persegi satu dan juga semua ahli lembaga koperasi. Dan saya minta sangat-sangat kepada semua yang ada ni, tolonglah beri sokongan penuh kepada Tuan Aziz ni selaku pengurusi KPR. Saya tahu banyak dia punya rintangan, banyak masalah, banyak dia hidup kita ni kalau tak ada masalah dia tak percaya hidup kita ni. Tapi kalau masalah tu terlalu lebih pengarah negeri Perak dia guru kawasan Asambli Pemulihan pula, termasuk dia manager kilat sawit dan sawit. Tapi saya yakin dengan kepimpinan Tuan Aziz ni, saya rasa dia boleh bawa ke arah yang lebih cerah, insyaAllah. Dan saya juga nak umumkan kepada tuan-tuan yang nanti saya minta Cik Nasrul di bawah Syarif, guru kawasan dan Asambli Pemulihan Mahmudi, kita letakkan dia di sini menggantikan Cik Universiti bila kita masuk 1 Mac 2026. Dia ni saya nak beritahu dekat tuan-tuan puan, dia ni bekas guru kawasan Tinggi Datuk. Biasa Cik Sabri ni kenal dia. Saya pelik satu dia Cik Sabri. Bila di Tinggi Datuk dia nak cakap ayat. Dia tak komplain sana sini, tapi isi dia buat komplain. Jadi kita letakkan yang ni Cik Nasrul ni ke sini. Dan saya tahu 2 tahun saya sebagai pengarah negeri, saya tahu dia 26 kawasan di Perak ni, dia antara top 5 manager terbaik di Perak. Dan kalau di Tinggi Datuk ni, Tinggi Datuk kita cerita berapa orang yang Tinggi Datuk kita lupa dah projek 14 projek. Saya juga nak beritahu dekat tuan-tuan dan puan-puan, daripada 14 projek di kawasan Tinggi Datuk, 2 tahun berturut-turut, tahun 2024 dan tahun 2025, projek capai lebih 30 hektar kereta. Jadi, ini fakta. Saya kena cerita. Bukan saya nak boleh ni, saya boleh ni apa? Tak apa-apa. Saya kena cerita. Benda yang betul, saya kena cerita. Yang salah pun saya kena cerita. Tapi, banyak yang saya dapat ni, insyaAllah dia boleh buat. Dan dia yang paling penting sekali, bila saya dah letakkan manager muda, orang yang ada kompeten, saya minta sangat-sangat kepada pengurusi KPR, semua ahli lembaga koperasi dan semua peserta projek Persegi satu ni, kita bagi sokongan penuh. Janganlah ada orang kata TV sikat. Saya bercakap ni kenapa? Saya nak tengok sangat pada tahun 2026 ni, kawasan Dasarudin Pemulihan menjadi 10 kawasan terbaik di negeri Perak pada tahun 2010, insyaAllah. Boleh? Saya yakin boleh.
Tapi Tuan Aziz, Cik Zabri kena berada di belakang. Kalau fikir nak atur hukum, kena full. Jangan buat akak baru. Ini masalah dia akak lagi. Dia dah akak kalau dia buat benda tak tu, tak itu, tak tahu. Tapi kalau benda tu dia buat untuk kebaikan peserta, hasil lebih tinggi, diri dia lebih tinggi, kita kena bagi support. Hari ini sebenarnya raya ni saya kena cakap dulu. Sebab dia bagi tahu saya dah bulan bukan Saturday. Bulan 7 hari. Dia laku diri dengan saya kata kau yang pertama yang kedua ni, ketiga ni. Lepas itu dia datang jumpa saya. Dia kata pening kepala lah bos. Ini seorang kerja kan. Takkan ada tempat kerja yang tak ada masalah. Tapi saya kata dekat dia, pergi jumpa dia. KPR, Cik Zabri, saya boleh duduk. Dan saya dapat dalam 1 bulan ni, dia dah dapat letak. Dia begini. Itulah yang paling penting pun tadi dia bagi tahu saya, projek Pedal Seni 1 ni bermula awal April ni. Yang kita dapat OER 19.20. Oh, ini dia bagi tahu saya. Dia hari masa yang kedua 9 hari buah kita sekarang kita naik ke bilang OER konsisten 19.20. Buat ayat kita tengok harga seperti besar. Bila kita tengok PNL baru ni memang saya rasa itu, tapi saya kata dekat dia fokus bagi hasil paling tinggi. Saya tapi macam saya cakap tadi lah, kena bagi sokongan penuh pada dia, kena bagi pilih dia pergi kepala, kena bagi baju air dia yang benar, kalau ada yang dia dah atur. Dan saya tahu, Cik Zabri tahu apa kelebihan dan kekuatan dia di tingkat. Ada orang datang ketika kat saya, kenapa ada Cik Rasul? Dia agak pasal pergi. Sudah habis lah saya tak tahu. Saya jadi Perdana Menteri, itu prioriti saya. Perdana Menteri pun, dengan Timbalan Perdana Menteri, dia mesti nak letak orang-orang kuat dia. Dan saya yakin, Cik Rasul, InsyaAllah tahun ni boleh buat di dasar dunia. Saya akan bagi bantuan sokongan satu pabrik kepada dia. Saya akan bagi tolong kita semua staf. Dan untuk tahun ni Koperasi Dasar Dunia Pemilihan Cik Rasul, kalau ada dapat kerajaan, kita akan bagi kepada KPR untuk buat kerja. Buat yang jeruh, tapi yang jeruh. Kita tak payah cerita lah. Yang benda-benda yang lapor tak boleh. Kita move forward, kita jadikan KPR background Dasar Dunia Pemilihan antara kooperasi terbaik. Boleh. Tapi kita kena ada kerjasama yang kuat. Kena bersatu hati, kena orang kata bekerja bersungguh-sungguh, kurangkan bercakap, banyakkan tindakan. Boleh. Dan saya, orang kata yang seterusnya ni saya dapat KPR ni saya tahu dia daripada tahun lepas tu adalah beberapa masalah biru dan kita dah tahu dah apa yang plan untuk kita buat. Dan saya rasanya saya dah tunaikan hasrat Tuan Aziz dengan Cik Zabri, saya letak manager muda. Dan saya tengok yang ada depan saya ni semua dia masa 10 yang boleh raya ni. Walaupun fikir tak pakai baju raya, tapi boleh, insyaAllah. Dan yang seterusnya, saya bagi pihak pengurusan negeri Perak ingin mengucapkan selamat hari raya Pak Zahid dan Fatih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan saya minta tolonglah bagi sokongan penuh kepada Federal Berhad negeri Perak, Abia dan paling khususnya Federal Berhad di Kuala Lumpur. Saya rasa dividen baru ni pun saya ada keluar, tapi tak apalah, dah suruh kau atur kan, dan saya akan bantulah. Tengok yang ada depan saya ni sungguh je, muka-muka yang ceria, bersih, baik, order, setuju, manis, suruh.
Yang seterusnya, saya juga nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan pada tahun 2020 Banjir Raya ni, kita Fiqh Berhad semua negeri lah, termasuk di sekolah Fiqh Berhad kita nak lewat Banjir Raya. Saya tak dapat, saya tak boleh. Walaupun budak-budak staf-staf saya kata, bos buat tau, saya kata tak boleh. Di arahan Perdana Menteri, di arahan Pengurus Perak, di arahan CEO Fiqh Berhad, langkah-langkah pertimbangan. Macam hari ni, saya rasa tak ada lah beriang sangat. Ala kata sederhana. Kalau kita sekarang ni dengan masalah global, dengan syarikat Israel berlawan dengan Iran, dengan sekarang ni masalah kenaikan harga diesel, saya harap tuan-tuan dan puan dapat berhati. Kita kena orang kata berjimat cermat, kita kena orang kata sampai guna ekor pun di Fiqh Berhad dia dah letak suhu 24 darjah Celsius. Tak boleh, 16 darjah Celsius tak boleh. Panas sebenarnya tu dalam pejabat tu dalam 24 darjah Celsius. Tapi nak buat macam mana? Hari-hari ada di surau. Di masjid ke surau? Saya pun dah confuse lagi. Ke surau. Jadi orang kata kita kena aku lah. Kita kena aku dengan arahan kerajaan ini dan kita kena bawa lah apa orang kata KPR dan Saudi Pemulihan kepada ke arah yang lebih baik. Saya yang paling penting, peserta dapat dividen, KPR dapat projek kerajaan banyak, boleh bagi keuntungan banyak. Last sekali, bukan setakat dividen dia dapat, bagi lagi dengan duit-duit kerajaan. Dan saya rasa cukup setakat itu. Dan saya sekali lagi lah bagi pihak pengurusan Fiqh Berhad Perak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Ba'ad Zahir dan Batin, dan saya doakan tuan-tuan dan puan diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, hidup dalam keadaan barakah dan sentiasa menjadi orang kata hamba Allah yang orang kata taat kepada semua peraturan dia. Dan yang paling penting, saya sekali lagi minta sangat-sangat kepada pengurusi koperasi, sekali lagi Tuan Aziz, Cik Zafri, Setiausaha Koperasi, semua ahli lembaga koperasi dan semua yang peserta yang ada pada hari ini yang tak datang pun minta tolong sampaikan. Sekali lagi saya ulang kali keempat, tolong bagi sokongan penuh kepada Cik Nasrul selaku pengurus kawasan Nasaruddin Pugulan, dan saya yakin insya-Allah dia akan buat yang terbaik di kawasan Nasaruddin Pugulan. Ya, kata-kata itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan saya harap majlis pada hari ini berjalan dengan lancar, diberkati oleh Allah SWT dan kita dapat orang kata mengeratkan hubungan silaturahim di antara satu sama yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dr. Beri di sini. Okey, bagi nama-nama yang saya sebut, saya ambil untuk penerima perhatian dan kalau tidak berupaya, dimaklum untuk kita. Okey, yang pertama, saya jemput Cik Fadlisha dan Zakaria daripada Gunung Sedang 1. Mana orang? Oh, dia. Okey. Terima kasih banyak kepada dia. Seterusnya kita jemput Cik Idris dan Muhammad. Mana dia? Oh, okey, dia. Juki semua yang menunggu. Okey. Seterusnya kita jemput Osman dan Yunus. Itu Osman. Ada jalan. Oh, ada wajib. Oh, yes, seterusnya disebut Puan Sarah binti Marzin. Ini semua daripada peranan Sedang 1. Tuan-tuan, okey,
seterusnya dijemput Puan Salama binti Man Basir. Puan Salama. Mak Syauzo. Oh, okey. Okey, seterusnya dijemput Puan Tayah binti Abdul Wahab. Kita ada 21 orang dari modal siang dan sebahagian yang kita akan susul ke rumah tuan-tuan ataupun yang sebagai tak sabar pada sana. Okey, seterusnya daripada Jakarta Bidis dijemput Pekan Azhar dari Pekan Azhar. Okey, terima kasih Pak Adil. Okey, seterusnya daripada Jakarta Bidis ni Muhammad Musari bin Cik Wah. Okey. Seorang lagi pada Jakarta Bidis kita panggil Cik Nur Azman bin Ibrahim. Kedua untuk Jakarta Bidis ada satu, dua, tiga, empat, lima, 10 orang. Prakidia. Untuk orang penasihat dua sebagai wakil dua orang. Pertama Julia binti Muhammad Goha. Okey, untuk penasihat dua kita jemput Puan Masita binti Alam Nordin. Okey. Tuan, ada saudara saya, ada semangat 38 orang saya juga sampaikan pada kami dan sebagian ini kita akan menyusul kemudian ada tuan-tuan, ada beberapa rumah Puan Maria, Puan Maria, okey. Sekarang boleh terima kasih. Okey, kasih dari nombor kedua. Ada satu lagi. Ya. Kita nak ada 10. Ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Nama Mungkara. Tak ada si Umar Cik. Okey. Nombor 4 juga dengan kawan-kawan saya ni ada kepala. Okey. Pertama 1057. Oh. Okey, kedua 1024. Ada 1024. Kamu buang ambil. Okey, 1055. Kita express sekarang ni. Silakan. 1055 kita akan dua handphone. Tengok nombor tuan ya. Okey. Silakan. Betul. 1067. 1067. Sebab dah panggil tu. Okey. Seterusnya dijemput nomor 1031. Betul. Okey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, seterusnya saya jemput 1031. Okey, nombor seterusnya saya jemput 1086. Oh, 1086. Okey. Okey. Seterusnya
1037. Agak sakit tadi. Okey, kita ada dua helper betul-betul. Boleh balik lah. 10 Boleh dapat kali kan. 9. Yang ini bagi pihak. Oh. Pihak. 50 pun. Bukan. Okey. Okey, saya nak satu nombor lagi lah untuk helper. Nombor yang kedua. Ya. Boleh. Satu adalah kopi. Okey, nombor di tangan saya ada warna putih, nombor 4. Jangan pusing-pusing nombor, nanti saya buat balik. Okey, 1, 0, 2. Ya. Sosial pengajian ini semuanya sosial. Manusia tolakkan pada semua yang hadir. So yang dapat helper, yang dapat ada perempuan, harap saya maklum kerana yang program ini adalah menjadi hasil. Okey. Tuan-tuan, kemudian masih ada yang kata dia, kemudian terus nombor. Dan dua tuan-tuan. Awak kan cuma senang bagi dia. Bagi kat sana. Okey. Promosi, promosi kedua saya.